Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, saya akan meneroka 3 aspek penting dalam dunia pendidikan sejarah. Yang pertama, isu pelaksanaan sejarah lisan di Malaysia. Yang kedua, pengurusan kurikulum sejarah sekolah rendah. Dan yang ketiga, ciri-ciri guru sejarah berkesan. Ketiga-tiga aspek ini saling melengkapi. Kenapa ia saling melengkapi? Kerana sejarah lisan memberi suara kepada masa lalu. Kurikulum pula menjadi tunjang hala tuju pendidikan, manakala guru menjadi penggerak yang menghidupkan kisah-kisah tersebut dalam bilik darjah. Tidak semua sejarah ditulis di atas kertas. Banyak kisah perjuangan adat resam dan pengalaman hidup orang terdahulu hanya tersimpan di dalam ingatan mereka. Di sinilah pentingnya sejarah lisan. Kaedah merekod sejarah melalui temu bual dengan individu yang mengalami peristiwa itu sendiri. Contohnya, kita dapat memahami kisah perjuangan tempatan di Terengganu melalui wawancara dengan veteran atau penduduk lama. Inilah yang menjadikan sejarah hidup dan bermakna, namun pelaksanaannya tidak mudah seperti yang disangka. Mesti ada beberapa cabaran atau isu yang perlu kita hadapi ketika kita melaksanakan temu bual sejarah lisan. Pertama, ramai pengkaji muda tidak mempunyai latihan yang mencukupi. Temu bual yang dilakukan tanpa persediaan, soalan tidak mendalam, malah kadang-kadang rakaman gagal disimpan dengan baik. Kedua, timbulnya isu kesahihan maklumat. Ingatan manusia tidak semuanya sempurna. Ada maklumat mungkin bercampur dengan tafsiran peribadi, ada juga maklumat yang hanya disampaikan melalui emosi. Ketiga, kekangan masa dan kos. Proses rakaman dan transkripsi dan juga suntingan memerlukan tenaga dan masa yang panjang. Akhir sekali, minat yang kurang dalam kalangan masyarakat terhadap sejarah lisan. Lebih-lebih lagi, generasi muda yang lebih tertarik dengan konongan moden seperti media sosial. Akibatnya, banyak kisah-kisah tempatan semakin dilupakan. Tetapi anda semua jangan bimbang, setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Terdapat beberapa terangan yang saya boleh kongsikan untuk atasi isu dan cabaran tadi. Pertama, sekolah dan IPG boleh adakan latihan sejarah lisan supaya pelajar tahu cara menemubual dan menyimpan maklumat dan menilai maklumat dengan yang betul. Seperti yang kami telah laksanakan di tugasan yang kedua sebelum ini, iaitu kami perlu membuat temu bual bersama orang kampung mengenai sejarah satu kampung. Daripada situ, siswa-siswi guru boleh memperoleh pengalaman secara langsung sejarah lisan. Yang kedua, para pengkaji sejarah perlu memanfaatkan teknologi digital, iaitu dengan merakam menggunakan telefon pintar anda. Seterusnya, simpan dalam Google Drive. Untuk suntingan pula, boleh guna Canva ataupun CapCut. Ketiga, libatkan komuniti tempatan, warga emas, ahli sejarah tempatan dan veteran yang boleh dijadikan sebagai orang sumber. Akhir sekali, gunakanlah media sosial untuk menyebarkan hasil temu bual. Contohnya, kita laksanakan aktiviti video pendek suara nenek saya ataupun kisah pejuang kampungku. Ini bukan sekadar tugasan, tetapi cara untuk menghargai warisan bangsa. Pengurusan kurikulum sejarah sekolah rendah. Kurikulum sejarah sekolah rendah di Malaysia dirancang dengan teliti oleh Kementerian Pendidikan Malaysia berasaskan dokumen standard kurikulum dan pentadsiran atau lebih dikenali sebagai DSKP. Ia mula diperkenalkan sebagai mata pelajaran wajib bermula dari tahun 4 hingga tahun 6. Walaupun nampak seperti asas, inilah tahap penting untuk membentuk kefahaman awal tentang identiti dan warisan negara. Matlamat utama kurikulum ini adalah untuk menanam semangat patriotisme dan membina jati diri murid sejak kecil. Dalam setiap topik sama ada tentang tokoh kemerdekaan, pembentukan Malaysia atau tamadun awal, murid didedahkan kepada nilai perjuangan, tanggungjawab dan cinta akan tanah air. Kurikulum ini berasaskan 3 komponen utama. Pertama, kandungan yang menentukan apa yang murid perlu tahu. Contohnya, kisah perjuangan menentang penjajahan atau bagaimana masyarakat dahulu hidup secara harmoni. Kedua, pentadsiran melalui kerja projek, pembentangan dan aktiviti bilik darjah. Ia bukan sekadar ujian bertulis tetapi juga menilai keupayaan murid memahami sejarah secara mendalam. Ketiga, pelaksanaan.
iaitu cara guru menyampaikan pengajaran. Guru digalakkan menggunakan pendekatan inquiry, iaitu memberi peluang kepada murid menyoal, meneroka dan membuat kesimpulan sendiri. Contohnya, guru boleh membawa gambar lama kampung murid dan bertanya, apakah perubahan yang kamu lihat? Ini menjadikan sejarah lebih dekat dan bermakna. Selain itu, kurikulum sejarah turut menyokong aspirasi 6C dalam pendidikan abad ke-21, iaitu komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritikal, kreativiti, kepribadian dan kewarganegaraan. Dalam konteks ini, sejarah bukan lagi sekadar subjek hafalan. Ia adalah ruang untuk murid belajar menghargai nilai moral, memahami asal-usul dan berfikir tentang peranan mereka sebagai rakyat Malaysia. Tiada kurikulum yang berjaya tanpa guru yang berkesan. Jadi, guru sejarah berkesan ialah mereka yang berpengetahuan luas, berwawasan dan mampu menghubungkan masa lalu dengan isu semasa. Mereka sentiasa kreatif dalam menggunakan teknologi, permainan sejarah dan aktiviti interaktif untuk menghidupkan pelajaran. Guru yang berkesan juga menekankan nilai 6C, 3E dan 3R. Membina murid yang berfikiran kritikal, empati terhadap perjuangan bangsa dan menghargai sejarah sebagai cermin kehidupan. Kesimpulannya, sejarah lisan memberi suara kepada pengalaman sebenar. Kurikulum menjadi panduan hala tuju dan guru pula menjadi penggerak utama. Apabila ketiga-tiganya bergerak seiring, barulah pendidikan sejarah dapat melahirkan generasi yang tahu asal-usulnya dan menjadi bangga menjadi anak Malaysia. Sekarang, giliran kita pula, mari kita rakam dan kongsi kisah sejarah keluarga sendiri. Kisah nenek di zaman penjajahan, datuk di zaman merdeka. Gunakan telefon, rakam suara mereka dan muat naik kisah itu di platform digital. Dengan cara ini, sejarah tidak akan mati. Ia terus hidup dalam suara, wajah dan kenangan setiap rakyat Malaysia. Terima kasih kerana menonton. Sejarah mendengar masa lalu, mencipta masa harapan.